Halo korang, so hari ni kita ada satu game yang bertajuk Sewer Call. So basically game ni sebagai kita as a engineer lah ataupun mekanik, ada satu perkara berlaku kenapa dengan aku ni. So ada satu perkara berlaku di mana ada satu pipe rosak dan kita kena baiki pipe tu. So kalau korang dah ready, duduk diam, makan popcorn dan jom kita tengok. Okay, kita dapat call dengan handphone Nokia 333 kita. Do you long enough to pick up? Yes, no, I am. What do you want? Kenapa aku voice over macam ni Okay, kita cuba tukar voice over macam garang sikit. Macam It's 2 AM. what do you want? There's a broken pipe down in the Blackwater sewers. I need you there now. Fix it ASAP. Okay bos. Bos ni macam bossy betul lah perempuan ni. Sorry korang. Okay, dia kata Blackwater sewers. I thought their place was abandoned. Mostly, one of the main pipes down there is still connected to the town sewer system. If it bursts, we've got a serious problem. Aku lagi serius, aku nak tidur. Kau kata aku tidur? Pak, can this wait until morning? Ya, tunggu besok je lah. Dia kata, No, get over there now. Bos. And one more thing, if you hear anything strange down there, ignore it. Macam mana aku nak know something kat bawah tu? Dah, tutup macam tu je. Sungguh berhati mulia cik patik pula. Tuan hamba. Okay, so aku dengan rela hatinya. No, apa benda tu? So aku dengan rela hatinya kita pergi ni korang. Okay, lepas tu macam mana aku nak guna flashlight aku? Kenapa ni lag. Okay, so korang aku dah kurangkan sensitivity, kurangkan resolution sikit sebab dia agak choppy. So harap korang boleh terima lah. No, siapa buang sampah sini? Amalkan kita semula, tolong. Weh. Aduh, siapa tu? Oi, siapa tu? Kunci pula. Mana kunci? Oh, kunci. Mana kunci ni? Tolong di. Bro, kunci dekat sini belakang kereta. Aku cari 30 minit. Macam so kita dah ada kunci. Kita Hello. Hei kau. Oi, tutup pintu agak-agak. So sekarang aku dah masuk. So apa tu? Aku ada shotgun. Enggak ada apa-apa di sini kan? Ada bilik. Crowbar. Crowbar. So kita sekarang ni dekat mana? You are here. So kita kat sini. Patut tak ada apa-apa. Okay. So kita kat sini. Kita lalu daripada sini. Lepas tu ke mana? Kamu menanya-nanya. So basically kita kena pergi sini je lah kan. Oh, kita ada crowbar. So kita pecahkan benda lah ni. So pecahkan. Masuk ya. Okay, so sabar.
Okay, lepas tu kita nak pergi mana? Aku rasa kita straight je kot. Apa ni? So basically kita perlukan macam good, apa tu orang kata, metal cutter. So basically bukan itulah kita pergi. Aku tak boleh tahan lah bunyi ni. Macam menyakitkan hati. Okay, so abe kita ke mana be? So kita bagi straight je. Bodoh. Benda lah. Ada pula lah. Benda bang. Siapa berak ni be? Apa ni be? Berak tak ajak. So basically kita tak boleh lalu sebab kita tak ada apa-apa. Tapi apa yang kita ada mayat kat sini. So aku tak tahu mayat tu kenapa kat situ. Mayat. Weh bodoh. Hai. Hello. Kau. Bang, ambil lah saya ni. Ada tanah di bawah ni bang. Tepilah. Abang. Okay, so kita ada bilik. Bilik apa ya? Bilik besar. Macam kenapa bilik ni banyak air? Hello? No! What the hell? Macam ada kamera tu bapa. Saya ada sledgehammer ni. Saya ada kamera ni. Saya rakam ni. Saya rakam saya viral. Kenapa aku tengok kaki tu? Aku ada masalah dengan kaki. Hello. Tadi aku dengar ada orang. Tapi mungkin itu cuma hayalan menjelma. Okay, so itu mayat. So definitely bukan kat situ. So kita pergi sini. Kalau bukan pergi sini, kita nak pergi mana ya? Maps. Boleh awak sebut kita boleh pergi mana ya? Kemanakah kita akan pergi ya? Hello. Wait. Puan lah bunyi dia. Bunyi apa tu tu? Apa tu dah? Nah, dah akan kena kunci. Okay, lepas tu? So basically aku rasa macam aku kena cari kunci untuk pintu tu. Tapi bunyi apa tu? Kalau kau ada dekat dengan aku tunjukkan diri kau. Sebab aku takut. Nak tunjuk sekarang. No, ni ada apa pula ni? Kenapa pula ada ruang? Ni apa tu? Bunyi apa tu? Siapa bernapas macam gila tu? Oi. Nah, ada mayat pula kat sini. Oh, kita ada kunci. Abang jangan. Saya pegang marah kat abang. Saya dia penampar, saya pukul abang nanti. Okay. Diam. Duduk diam. Aduh. Hidung gatal. Ada apa kan? Tak, kenapa dia bernafas sebegitu ni sebegitu rancak. Rancak berdosa.
Weh, diam sikit lah bernafas tu ya. Robby. Oi, 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 oi. Aku rasa kau kena pergi jumpa doktor lah. Aku rasa kau ada asma. Dah separuh mati dah gayanya tu. Kenapa banyak sangat kerusi ni? Kau ada buat parti ke kat sini? Ni apa pula ni? Okey, aku dah sesat dah. Okey, kalau kau nak bunuh aku, bunuh sekarang. Aku dah sesat dah. Aku tak nak pergi mana-mana. Aku takut. Saya takut. Saya takut abang. Abang saya takut. Kalau saya takut, abang tolonglah saya takut. Oh, benda tu. No. So basically ni pipe. So kita kena buat apa-apa ke kat sini? So kita kena pergi generator room tu dulu. Okay, so aku dah tahu dah kita kena pergi mana. So aku rasa kita dah ada kunci. Aku rasa kita dah ada kunci generator tu. So kita dah boleh pergi dekat dalam generator tu. Okay, aku takut, aku lari. Dia bila aku dah lari, aku takut. Bang, mau okey ke? Bang, abang perlu bantuan ke? Telefon 9999. Okay, so kita masuk generator. Kenapa generator ni seram semacam? Bruh. Okay, so kita ada bawah baru. Kenapa generator tu mati? Siapa flick switch tu? Nak flick switch biar aku je yang boleh flick. Aku baru cakap kalau nak flick switch aku je boleh flick switch. Dia dah matikan mental. Aku tutup pintu ni tadi. Dia masuk dalam ni. Mana dia? Aku patut ambil kaki tadi. Pukul sepak dia. Yes. That's it my boy. And that's it. And that's it, my girl. Oh yeah. Okay, so kita ganti ni. Yeah. Hello there. Hai. No, botaknya dia. Bang, abang gunting rambut kat mana bang? Botak sangat tu. Ayo. Dia senyum. Ayo. Tak takutlah bang. Apalah abang ni? Jauh sangat tu, saya kat ujung sana, abang kat ujung sini. Okay, so job kita dah habis. So kita dah boleh balik. Okay, kalau nak balik aku dah hilang dah. Wait. Apa bondo Apa kau bondo Kenapa banyak sangat bunyi bising bawah ni? Banyak bising weh. Relax. Tak relax dah abang tu. Yeah. Mana tangga? Abang tu ambil tangga. Okay, so aku nak buat apa ni? Kau dah ambil tangga, kau jump scare aku. Kenapa kau kasi? Oh. Ulala, kawasan saya terbuka dah. Jauhnya.
Bayangkan kau main Subway Surfer kat sini, ataupun kau main game Mario kat sini. Whee! I'm Mario. Oh, bondo Keep going. Kenapa? Kita kena pusing ke? Wihii. Mungkin bukan kot. Sorry ya, kau kalau nak keep going cakap je lah. Okay, make a turn and then turn left. Spin in the circle like a dumbass. Okay. Kemanakah kita? Oh, so kita berpusing-pusing. Saya dah pening lah bang. Muntah dah. No? Kenapa ada radio di tengah jalan? Diam. Kau diam? Kau diam? Aku cuba vibrating dengan dia punya sound yang korang Wang. Sampai bila mu nak kahwin pusing-pusing? Oh, okay. Kasih bro. Masih bro. Tapi kenapa gelap sangat ni bro? Bro. Bro. No. Kenapa ada titian? Titian. Kenapa ada titian? Hello? Hello? Ni endless loop ke? Hello? 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 Boleh main ting-ting tak? Hello? Kalau abang ada di sana, beritahulah saya. Ada orang duduk. Ada orang duduk. Itu orang ke tu? Hello? Bang, saya perlukan bantuan abang. Perlu ke? Perlu ke sebegitu rupa? Ha? Perlu ke? Okey korang, so itu game untuk hari ni yang bertajuk Sewer Call. So if korang kalau suka, like, comment dan subscribe channel ni. So itu saja from Zeno out. Terima kasih.